Apa Zafar, kau nak melatih dan mengiringi orang buta berkayak melintasi tasik permai? Ya mak, tapi bukan orang buta, orang cacat penglihatan. Asam nak tu, buta. Tidak Zafar, mak tak izinkan. Tak boleh mak. Ini kan tugas saya. Lagipun, ini bukan kumpulan pertama saya latih dan iringi berkayak di tasik permai itu. Ya, memang betul Zafar. Tapi sebelum ini, kau cuma menjadi jurulatih dan juru iring orang-orang yang sempurna, bukan orang buta. Mak tak adalah nak bimbang sangat. Tapi kali ini, InsyaAllah mak, dengan pengalaman dan kepakaran yang ada pada saya tak akan mudah hilang pertimbangan mak. Saya akan pergi menjalankan tugas dan kemudian balik semula ke pangkuan mak dengan selamat sejahtera. kau je dekat sana lah ya. Ya mak, saya akan bersama-sama mereka selama 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam? Selalunya kau cuma tidur 2 malam bersama-sama orang datang berekspedisi di situ. Kami terpaksa menimbangkan keadaan fizikal mereka mak. Sebab itulah kami panjangkan sedikit latihan pakej mereka. Yang orang itu pun satu, datang tak dapat buat apalah nak susahkan diri dan bebankan orang lain dan mencari kegiatan macam itu. Apalah yang mereka boleh hayati? Sebetulnya saya mengagumi semangat mereka untuk turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan macam ni. Mak, sebab itulah saya teringin sangat nak melatih dan iringi mereka, mak. Terasa unik dan mencabar tugas saya kali ini. Jadi kau sendiri yang menawarkan diri untuk mengikut tugas ini. Kau ni memang sebenarnya mencari penyakit. Tak ada nak beban batu di galas. Mak bukannya apa? Mak bimbang keselamatan kau Zafar. Mak, janganlah bimbang. Bot polis dan bot penyelamat pihak Permai Resort akan mengiringi ekspedisi kami. Mereka akan cepat-cepat bertindak kalau sesuatu berlaku kepada kami. Tapi mak takut mereka hanya menjaga kebajikan orang buta itu saja dan menambahkan keselamatan kau. Mak, ini hanya ada engkau saja Zafar. Kau lah jantung hati mak. Sampai macam tu sekali sikap mak kau Zafar. Saya pun tak faham. Dulu dia sangat menyokong saya. Sekarang dia membatalkan sebab risau keselamatan peserta dan nyawa awak. Mungkin betul juga. Mak Zafar sebenarnya seorang pemimpin yang baik, cuma terlalu risau tentang awak. Entahlah, saya masih rasa pelik dengan sikapnya. Dia cuma terlalu sayangkan awak. Awak anak tunggalnya. Mungkin betul, tapi saya masih tertanya-tanya. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Semua peserta cacat penglihatan ke? Tidak, kena orang penglihatan normal. Yang lain, buta atau rabun? Kata apa boleh menjadi diri, tetapi perlu diawasi. Baik, kita berehat dulu sebelum latihan. Selepas sarapan, kita terus mulakan latihan berkayak. Siap! Siap! Ingat, tujuan kita di sini ialah belajar berkayak dan menyertai ekspedisi. Keselamatan paling penting. Jangan berpisah jauh antara satu sama lain. Supaya kalau berlaku apa-apa, kita boleh cepat membantu. Kan? Betul. Jangan ulangi kesilapan semalam. InsyaAllah kami akan lebih berhati-hati. Baik bang, saya tak akan ulangi lagi. Semua jurumudi menunjukkan komitmen kecuali Nazar dan Samsul. Apa pula halnya dengan si Nazar dan si Samsul tu? Dengar dulu penjelasan Zafar. Betul ke Haris? Saya pun tak pasti. Berilah peluang kepada pasangan masing-masing untuk belajar mendayung. Harap semua terima teguran ini sekiranya sekarang kita berkayak semula ke tempat permulaan. Siap! Assalamualaikum, Mak. Salam. Zafar. Kenapa Mak termenung? Mak risau sebab kau tak telefon sebanyak ekspedisi. Maaf Mak, saya terlalu sibuk sehingga terlupa. Alhamdulillah kau selamat. Mak, esok Mak ada kerja tak? Kalau tak ada kerja, saya nak ajak Mak tengok video ekspedisi di tempat kerja saya. Baguslah, jom makan. Mak, inilah rakaman latihan dan ekspedisi mereka. Siapa yang wajah yang macam Zafar itu? Itu Muzamil, bukan saya. Zafar turut menyelamatkan Muzamil ketika kaya terbalik. Tak mahu. Mak tak mau tengok lagi. Dasha is the best bro. Sampai macam tu sekali. Bro dia. Sampai macam tu sekali sikap mak kau Zafar. Saya pun tak faham. Dulu je saya Nah. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Semua peserta cacat penglihatan ke? Dashan. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Semua peserta cacat penglihatan ke? Tidak, 6 orang penglihatan normal.
Yang lain buta atau rabun? Peserta rabun boleh menjadi jumuri tetapi perlu diawasi. Tak payah kelas. Assalamualaikum semua. Tak payah kelas. Cuba tekan ya, boh. Oh, kau kan buta.